wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam sesi podcast khas SK Sultan Omar. Saya Aisyah, moderator anda bagi sesi ini. Pada hari ini, kami amat berbesar hati menerima kehadiran Encik Yusma Elias Abdul Mubin bin Yusof Elias Mustapar, Pegawai Pendidikan Daerah Dungun. Terima kasih Tuan kerana sudi bersama kami dalam sesi podcast ini. Okay, sama-sama. Tuan, SK Sultan Omar telah dipilih sebagai Wakil Negeri Terengganu bagi pertandingan Digital Utilisation Technology Award Duta kategori sekolah rendah tahun 2025. Apakah pandangan Tuan terhadap pencapaian ini? Okey, terima kasih adik Nur Aisyah. Sepanjang pemerhatian cikgu selama beberapa jam berada di SK Sultan Omar ini, cikgu melihat kesungguhan pihak sekolah dalam pertandingan duta ini, Digital Utilisation Technology Awards. Jadi saya nampak persediaan ni dibuat secara rapi, dan untuk memenangi pertandingan kita tidak boleh dibuat secara kebetulan sahaja. Bahkan ia kena dirancang dengan rapi dan dilaksanakan, dan sentiasa membuat penambahbaikan apabila ada kemungkinan ada kekurangan ataupun kelemahan. Jadi di situlah memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuk guru-guru, murid-murid dan juga rakan-rakan strategik kita, termasuk PIBG. Terima kasih Tuan. Pandangan itu sangat membanggakan warga SK Sultan Omar. Berdasarkan lawatan Tuan ke Microsoft Hub, Hub Digital PPKI dan B Excellent Hub tadi, apakah kekuatan utama SK Sultan Omar yang membezakan sekolah ini dengan sekolah lain? Saya melihat apabila saya masuk ke beberapa kelas tadi, saya melihat pembudayaan pendidikan digital ini telah berlaku di SK Sultan Omar, dan termasuk dengan kelas PPKI, sebab kita telah pergi ke beberapa hub tadi. Di PPKI, cikgu melihat digital hub ataupun hub digital, bilik digital hub di PPKI itu yang dia berasaskan Apple, dan ini kepelbagaian teknologi yang diamalkan di SK Sultan Omar, satu perkara yang sangat membanggakan. Dan kita ada hub Microsoft, kita ada hub Apple. Jadi murid-murid kita boleh pilih dan boleh menguasai kemungkinan pelbagai platform lah. Terima kasih Tuan. Jelas kekuatan SK Sultan Omar terletak pada budaya digital yang menyeluruh. Apakah harapan dan galakan Tuan kepada warga SK Sultan Omar dalam meneruskan usaha pendigitalan pendidikan ini, terutamanya sebagai Wakil Negeri Terengganu? Sudah tentu cikgu sangat mengharapkan semua murid-murid kita dapat menguasai teknologi untuk PDP mereka, dan selari dengan kehendak KPM, iaitu dalam teras 7 KPM antaranya adalah pendigitalan pendidikan, dan selari juga dengan tagline Dungun Digital Leads yang mana sepatutnya lah murid-murid dan sekolah ini dapat menguasai teknologi dengan sebaik-baiknya. Dan ini adalah, saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada guru-guru lah yang banyak membimbing murid-murid kita ke arah pendidikan digital ini. Terima kasih Tuan. Kata-kata ini pasti menjadi semangat buat kami semua. Akhir sekali, Tuan, setelah melihat sendiri perancangan, pelaksanaan dan komitmen warga sekolah ini, bolehkah
Tuan kongsikan pandangan Tuan tentang SK Sultan Omar dalam pertandingan Duta 2025. Okey, saya nampak SK Sultan Omar sudah agak bersedia untuk ke arah pertandingan Duta ini. Di antaranya saya dapat melihat satu hub yang dibina, iaitu di kelas PPKI, hub digital yang berasaskan Apple seperti mana yang saya sebutkan tadi. Dan kita ada juga di sini iaitu hub Microsoft. Ini adalah bilik hub Microsoft. Dan juga ada satu lagi bilik yang telah disediakan, bilik hub B-Excellence Hub. Jadi ini adalah antara tempat-tempat ataupun bilik-bilik khas yang digunakan untuk mungkin persediaan murid-murid ini. Dan kita bukan hanya untuk masuk pertandingan, tapi kita nak budayakan teknologi pendidikan. Kita nak murid-murid ini akhirnya adalah murid-murid yang fasih digital, dan termasuk guru-guru yang kompeten dalam pendigitalan pendidikan. Dan akhirnya sekolah ini akan dapat membudayakan teknologi. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih Tuan atas pengiktirafan yang amat bermakna buat SK Sultan Omar. Terima kasih Tuan atas perkongsian, sokongan dan kata-kata yang amat bermakna buat kami semua. Semoga SK Sultan Omar terus melakar kejayaan dan menjadi contoh kepada sekolah-sekolah lain. Sekian dan terima kasih.